Selamat pagi. Kali ni pertarungan kita antara ni apa? Cobalt Dragon dengan masih lagi Rhinohorn. Jom kita tengok. 3, 2. Wah. Agresif sangat ah. Oh, dia mengelak. Okey. Habis. Oh, memang susah nak lawan ni. Oh, dan ada kesan calau. Oh, yo, okey. Dah diadap lah tu. 1, 2, 3. Oh, dia boleh main duduk atas lain Itu dia burst lagi. Ui, Cobalt dengan burst. Ui, burst tau. Tu yang best tu. Bukan senang. Dia burst mah. Okey. 2, 3. Ui, pertahanan ni betul lah. Macam tu je habis lah. Nampaknya Rhinohorn mendahului 1, 2, 3. Tak burst pun dia kan? Tak apa. Yang paling pun spin finish je. Itu dia. Boleh kata seri ke tak ni? Seri ke tak? Tak tahu lah kan? Tak tahu. Yalah tu. Sama-sama tamat. 2, 3. Itu dia dengan penamat pusingan. Okey. Tak 3, 2, 1 lah kita. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Macam nak habis lah. Tapi kan Cobalt Dragon yang habis nampak. Dia tak boleh tahan lama. Cobalt Dragon kalah lagi. Okey, jom. 1, 2, 3. Nah. Burst di situ. Kuat betul Rhinohorn ni. Macam mana ni kawan-kawan? Apakah telah berlaku kepada Rego Chrome ni? Adakah kita tak pasang ketat? Tak pun. Okey. 2, 3. Nah, dia hantar keluar begitu saja. Dia berapa macam tu lah. Mana hantar keluar. Ataupun penamat pusingan kan? Spin finish. 1, 2. Nampak teruk. Masih berpusing. Baik sekali. Okey. 1, 2, 3. Tengok. Dia asap Nampak lagi. Okey, sekarang ni apakah yang berlaku kerana selalu burst ni? Mengapakah? Kita cuba customkan ke? Sekejap. Kita akan cuba tukar ratchet untuk Cobalt Dragon ni dengan ratchet Grand Sword. Jom kita tengok ada apa-apa perbezaan tak. Okey, boleh setup dulu. Okey, tukar ni. Tukar tapak. Tukar ratchet dia. Dia punya tengah. 1, 2, 3. Lebih peranan ke? Tak juga kan?
Itu dia penamat pusingan. Spin finish. Cobalt Dragon dapat 1 point. 1, 2, 3. Oh, itu dia. Setelah kita tukar dia punya ni, Ini tapak. t-shirt ni untuk Dragon Sword punya, ada perubahan lah kepada dia punya corak kan. Corak perlawanan tu. Oh, okey. 1, 2, 3. Oh. Itu dia dikeluarkan. Tu panggil apa? Over finish. Tubuh ini. Tak tahulah kan. Tak apa nak hafal sangat lah. Okey. 1, 2, 3. Oh yo. Kejam ni tu. Kejam ah. Oh macam tu ya. Oh dia agak kejam lah setelah tukar dia punya. Dulu kita panggil apa ni? Layer kan. Ini kita panggil apa? Ratchet. Okey. 1, 2. Biasa kan? Lepas sana ke sana kan? Ha. Tanya rail tu sangat membantu lah. Itu dia spin finish. Mata buat Rhino Horn. Tak payah nak mata sangat lah kan. 1, 2, 3. Wow. Nampak tu pertahanan sempurna. Itu dia. Pertahanan sempurna yang main. Ha. Okey. 1, 2, 3. Wow. Dia tam tu kali Hmm. Oh, bahaya. Sangat bahaya. Tu dia. Tak burst eh? Tak ada. Oh, yo style lah. Oh. 1, 2, 3. Uish. Ui. Serius lah Dia bila kalau on time, dia dahsyat tau. Okey. Lagi. 1, 2, 3. Wah. Itu dia spin finish. Apa serbuk dia? Serbuk-serbuk. Goyang serbuk bai. Serbuk besi. Serbuk besi pertarungan tu. Kan? Review video ni. Sorry lah korang. Kau tengok ke mana ada cala langsung. Tak ada cara langsung. Tengok. Tunjuk kat ni. Okey. Tengok. Ui, tengok kita pula. Sebab dia berwarna kan. Bila dia berwarna, jadi warna tu tanggal. Okey. 1, 2, 3. Oh, macam itu je Sekejap kita tengok. Gigi ni dia fit ke? Dia fit kan? Gigi ni fit. Okey. 1, 2, 3. Uish, itu dia burst. Oh, itu kita nak. Tapi aku ni tak burst. Tak burst lagi. Rhino tak burst lagi Cuma Dahsyat seketat ni bai. Padu lah. Korang boleh beli Rhino Horn ni kuat lah. 1, Depend. 2, 3. Weh, macam marah pula dia kan. Macam marah pula. Oh, tak puji dia, marah oh. Itu dia, penamat pusingan. Okey. 1, 2, 3. Dia tak nak kalah tu. Kita tak pusing tu. Bagus lah. Okey. 2, 2, 3. Itu dia. Bahaya situ. Oh, serangan dia sebenarnya bahaya. Tapi akhirnya makan diri.
Alright. 1, 2, 3. Terus. Loncat. Wah. Oh, finish di situ. Macam mana? Puas hati? Berarti Oh, mau lagi? Okey. Kita teruskan nanti ke pertarungan berikutnya. Okey, tamat dulu untuk sesi kali ni. Apa? Kau buat dragon dengan Rhino Horn. Okey, bye-bye.